Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai cikgu-cikgu. Saya Ustazah Nauka Sanulin binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 51 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri utama ataupun features yang terdapat di dalam papan putih live viewboard yang dibawakan oleh syarikat ViewSonic Malaysia yang selalu saya gunakan dalam penyediaan bahan bantu mengajar saya di dalam kelas Bahasa Arab tahun 5 di bawah tajuk Mengasihi Binatang. Antara feature-features yang saya gunakan ialah seperti saya akan jelaskan selepas ini. Pertamanya, background management, iaitu di dalamnya terdapat pelbagai background yang sangat cantik, main toolbar, switch between windows, screenshot, audio recording, open embedded browser, magic box yang mana di dalam magic box terdapat pelbagai tools yang sangat menarik yang tidak terdapat di dalam aplikasi lain kerana di dalam satu, iaitu kita katakan one stop center pelbagai benda dan itu sahaja pun boleh kita jadikan hasilkan satu bantu mengajar yang sangat menarik seperti yang saya akan tunjukkan. Saya juga menggunakan floating toolbar, iaitu di bawah ini di dalamnya ada hyperlink, color remove, ada menu, object layer, fill color into selected object. Saya gunakan crop juga apabila gambar itu terdapat di belakangnya background putih, saya akan crop. Hanya menggunakan satu aplikasi iaitu My Viewboard dan saya juga menggunakan fading animation sama ada kita nak fade in ataupun fade out. Saya juga menggunakan shape untuk menutup gambar ataupun perkataan di belakang gambar itu. Itu juga satu tools ataupun features yang sangat-sangat saya terujuk untuk menggunakannya ialah immersive reader di mana di dalamnya bahasa Arab. Pelbagai bahasa lain juga boleh dibaca menggunakan sound daripada pelbagai sumber. Saya juga menggunakan sticky note, stopwatch, dice ataupun dadu, begitu juga dengan spotlight, dan saya menggunakan sticky note untuk memberikan arahan apa-apa arahan sama ada permainan ataupun arahan pengajaran saya. Dan saya di dalam BBM saya menggunakan juga export to animated GIF, iaitu gabungan daripada PowerPoint yang kita buat di luar My Viewboard dan masukkan import export masuk dalam My Viewboard dan untuk kita hasilkan satu video animated GIF dalam satu animated GIF yang kita akan gunakan di sini. Jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya di mana papan pemula bagi BBM saya di sini saya menggunakan hyperlink ke cara bermain, iaitu murid akan mengetahui bagaimanakah aturan permainan ini untuk memulakannya dengan mempelajari terlebih dahulu perkataan-perkataan, nama-nama binatang, dan juga saya menggunakan konsep Explorers game, iaitu dalam game ini mempunyai 3 stesen yang perlu murid selesaikan sebelum digelar pemenang. Kita mulakan dengan set induksi terlebih dahulu, iaitu bila kita klik ke sini maka terpaparlah apakah gambar di sebalik, apakah nama di sebalik dia kan. Ini saya menggunakan di sini adalah fading animation dengan menggunakan fungsi fade out sahaja. Kalau kita fade in fade out dia akan keluar dulu. Jadi kita akan gunakan fungsi fade out sahaja, okey. Jadi di sini kita akan pergi ke features yang seterusnya, iaitu saya masukkan dalam magic box ini satu video dalam YouTube untuk menarik lagi minat murid mempelajari bahasa Arab. Seterusnya dalam slide-slide seterusnya kita akan klik pada ikon audio ini untuk dengar perkataan. Ini adalah singa. Di sini kita boleh masukkan hyperlink, audio, page, tools dan pelbagai lagi. Dan juga immersive reader sekiranya murid tidak tahu untuk menyebut Ma'izun ni, akan ada panduan di sebelah immersive reader dan dia hanya klik di bahagian reading preference. Pilih bahasa yang di sini pelbagai bahasa ada. Jangan lupa untuk klik by word and by document, dia akan tolong bacakan. Maz. Okay.
Seterusnya, dalam slide-slide berikutnya adalah semuanya nama-nama perkataan yang perlu disebut dahulu. Okey. Seterusnya, selepas murid dapat mempelajari nama-nama perkataan ini, dia akan keluar semula untuk sama ada dia boleh nak mendengar dahulu perbualan ataupun dia nak terus belajar. Dia nak terus belajar ataupun dia nak terus bermain game eksplorasi ini. Sekiranya dia nak main game eksplorasi ini, dia boleh pergi ke slide yang pertama, iaitu inilah stesen pertama di mana murid akan diuji dengan kemahiran menyusun dan menulis perkataan mengikut gambar. Tugas murid ialah menyusun sehingga lengkap. Selepas puzzle berjaya disusun, kumpulan perlu menulis semua perkataan yang terdapat pada puzzle. Saya menggunakan di sini banyak hyperlink untuk keluar ke slide seterusnya. Itu juga hyperlink next ataupun out. Next lagi. Sini saya buat satu puzzle yang saya gabungkan dengan satu lagi aplikasi, iaitu nama dia GGD, di mana kita boleh cropkan gambar ini menjadikan dia satu puzzle, dan kita akan masuk dalam papan My Vivo ini. Seterusnya kita color removekan dia di belakang dan kita bolehlah jadikan dia satu bentuk puzzle yang sangat menarik, kan. Jadi seterusnya kita akan pergi ke slide station yang kedua. Saya menggunakan satu permainan iaitu catur, di mana saya menggunakan juga screenshot to selected video, di mana apabila kita screenshot di sini, dia akan keluar gambar. Murid akan perlu menyebut dahulu kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, kalimah-kalimah nama-nama binatang ini dalam bahasa Arab, dan apabila dia berjaya menjawab, maka dia boleh memilih diamond ini masukkan dalam catur dalam masa 1 minit. Saya juga menggunakan sticky note untuk memberi panduan kepada murid-murid. Seterusnya, sekiranya murid hendak mempelajari terlebih dahulu, sebelum dia pergi ke stesen seterusnya, dia boleh keluar. Saya menggunakan hyperlink out, iaitu sekiranya dia nak mendengar perbualan kalimah yang nama-nama perkataan tadi, untuk dia mempelajari perkataan itu di dalam bentuk perbualan, dia akan pergi semula dan dia akan hyperlink di sini. Okey. Masuk hyperlink. Okey, di sini murid akan mendengar suara saya sendiri apabila dia klik ikon audio ini. Dzalika namirun. An-namiru hayawanun muftarisun. Pada slide seterusnya, semuanya saya menggunakan hyperlink to audio. Okey, di sini adalah stesen yang ketiga, iaitu di mana murid akan berhadapan dengan beberapa soalan yang perlu dijawab dengan betul. Soalan-soalan ini akan menguji pengetahuan perkataan yang telah dipelajari dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk al-jumlatul mutanasiqah ataupun ayat berkesinambungan daripada satu gambar. Dia membina 3 ayat sekurang-kurangnya di dalam bahasa Arab. Jadi dia memilih sama ada hadza ini namirun ataupun ma'izun ataupun hisanun akan keluar. Kalau sekiranya dipilih namirun, sekiranya dipilih ma'izun. Okey, itu juga yang untuk baris kedua, jawapan dia di dalam kotak bulat-bulat warna hijau ni. Begitu juga baris ketiga, jawapan dia di barisan yang ketiga. Jadi begitulah seterusnya sehinggalah soalan tamat. Sekiranya dia untuk kumpulan pertama dia dapat jawab dengan cepat, dia kumpulan yang paling dapat menjawab dengan pantas, dialah dikira pemenang bagi game Explorers yang saya bina ini, dan dia berpeluang untuk memenangi hadiah yang cikgu sediakan. Inilah
Bahan bantu mengajar yang saya selalu gunakan dalam aplikasi MyViewBoard yang mempunyai pelbagai tools, features yang sangat-sangat menarik yang tiada di dalam aplikasi lain ya. Jadi, saya rasa itulah sahaja penerangan saya mengenai sebuah aplikasi yang sangat menakjubkan. Sekian dahulu. Terima kasih. Syukran jazilan ala intibahikum wastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.